Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, Cakap dengan adik jap. yang handsome-handsome dan yang pretty-pretty. Kami sekarang berada di Miri, nak pergi ke taman rekreasi di mana di sana ada jambatan gantung. Kami ada sini kawan Rosita yang ketat-ketat, yang lama tak jumpa, 10 tahun tak jumpa balik. Dialah jadi kita punya tourist guide semalam dan hari ini. Semalam saya tak sempat nak buat video, tapi hari ini saya buat. Baru teringat sebab saya pakai video, insya-Allah. Kita nak pergi ke jambatan gantung ni. Dalam kereta ni, ini Aisyah. Dia dah jadi orang Miri sekarang. Itu nama dia bukan Silebam. Itu nama dia Ojai. Ojai ni sengal sikit. Ini Kak Long. Dia ni Muna. Itu isteri saya yang saya kasihi, nama dia Rosita. Kita akan pergi ke jambatan gantung sekarang. Ini yang mengambil gambar ni saya. Ni selfie saya. Handsome dan bergaya, tetapi you are all lot handsomer than me, lot beautiful than me. Lagi satu, sekali lagi musim sini. Inilah saya hari ini. Saya ambil cuti ni khas cuti, dan kerana ada kerja di sini, ada kerja di Petronas, mesyuarat. Besok ada mesyuarat dan lepas tu baliklah. Tadi buka hujan sini. Sini balik pula sini. Tadi siapa? Tadi buka hujan. Ini siapa ni? Oh, itu je. Taman Awam Miri nama dia. Oh, ni nama dia Taman Awam Miri. Okey. Oh, ni lah tu. Bang, tunjuk tu. Betul? Itu apa tu? Ini Taman Awam Miri. Ya. Taman Awam Miri. Okey. Sekejap lagi kita akan turun dari kereta, kita akan jalan-jalan. Itu ada kuda laut, seahorse. Mana? Alah, ingat. Seahorse. Ada kat kuda laut betul. Kuda laut dia kecil, tapi ni dibuat besar. Hujan kau letakkan gambar kat kuda laut tu. Okey, dia ada dua pasang kuda laut ni, sepasang. Satu jantan, satu betina. Agaknya lah. Kawasan dia aman, cuaca tenang dan cuaca very good weather today. Alhamdulillah. Inilah orang-orangnya. Semua wajah-wajah yang cantik-cantik, comel-comel belaka. Dan saya pun akan masuk, insya-Allah nanti. Sabar. Sabar, saya ada masuk. Ini si saya. Okey. Tarilah gambar gelap nanti. Nanti boleh tenangkan. Okey. Cepat. Mana jambatan gantung dia? Jom kita balik jambatan gantung. Ini nak balik kan Ojai? Ojai. Itu sebab saya cakap dia sengal. Sekaranglah nak balik ke ambil? Bang, abang punya hat mana? Oh, dalam. Kunci. Di sinilah di mana dia orang cuti setelah penat bekerja, berehat, menghilangkan penat. Tu nampak ni jambatan gantung. Today is Sunday. Berapa bulan ya? Berapa bulan? 16 hari bulan Oktober, 16 hari bulan November 2014, equivalent to I think 23rd Muharram 1436 Hijriah. Pemandangan di sini sangat indah. Pertama kali saya di Miri. Saya dah pergi ke Sarawak, tempat lain. Jalan Ojai.
Inilah jembatan gantung. Pendek saja. Saya akan nanti pelan-pelan, slowly. Aisyah, nantilah, sabarlah. Kau ni nak ke mana? Nanti aku pergi depan. Sekejap aku pergi depan. Pandang belakang bang. Bang, Okey, pandang belakang. Okey. Saya mengambil video, dia ambil menggambar-gambar. Okey. Di jembatan gantung, pendek saja. This is typical. Okey, apa mana? Okey. Ini jembatan gantung dia. The visitor, pelancong keep on coming here. Okay. Dah. Oh, there's some more jembatan gantung deh. Subhanallah. Kalau yang mudah-mudahan Allah SWT akhirnya al-marabbi salim. Di akhirat nanti kita lalu jambatan titik sirat. Dan Nabi SAW mengajar kita doa apabila lalu jambatan walaupun di dunia ini, kata Allahumma rabbi salim. Ya Allah, selamatkan aku. Dengan selamatkan aku. Dan jambatan gantung di Miri. Dan saya akan ribas. Kalian jeribas. Okey. Okey, cepat. Jangan. Kau ni betul lah. Jembatan gantung ni sungguh cantik. Sekejap lalu kita lalu vibration dan ada bumpy. Macam buayan. Di bawah ada tempat mainan kanak-kanak. Di situ ada cantik, di situ pemandangan sungguh indah. Dan tadi ada some visitors here. That is very good. Smile please. Okay, alhamdulillah. Panjang juga jembatan gantung ni. It's good experience. Well kept, well maintained, I think. Tak ada nampak karat-karat. You see? Well maintained. To ensure that the safety is number one here. It involves nyawa. Saya akan berhenti belakang sekali lagi. Okay. Jangan mabuk. Sudah sampai sini. Lalu jembatan, nanti kita akan turun bawah. Ini tempat berehat, siapa yang nak berehat. Siapa nak berehat boleh berehat sini, tengok pemandangan. Berehat sekejap, penat. Okey. Ya. Alah, dia ada anak dalam tu ha. Dia ada anak dia domelnya. Dalam tu ada budak tu. Okay. This is first chapter.
I'll continue this thing after this. Ojai dengan gaya dia. Dia suka ambil gambar. Cepat. Tak, goyang tak? Abang pula tangkap gambar kita kat sini 4 orang. Kan? Abang, tengok. Kat sini, kat sini. Yalah. Tak apa. Kita akan duduk sekejap sini. Kita sambung balik pengambilan video. Ini jambatan gantung yang terakhir, part yang terakhir. Ada lagi. Oh, panjang juga. Ya. Assalamualaikum. Kita habiskan jambatan gantung ni. Panjang ha? Dia pusing mana? Nanti dia patah balik sini. Tak. Tak ada. Nak patah balik boleh patah lah. Patah sini lah. Tak ada tempat kereta kan? Keluar kan? Ha. Mana ni? Panjang. Dia berselfie di sana. Kedua-dua ini dulu dia berkenalan 10 tahun yang lepas. Masa kami duduk di Bukit Indah. Bukit Indah. Sudah 10 tahun tak berjumpa. Sekali jumpa maklum kawan lama. Dan kebetulan cuti. Diorang ada cuti, saya pun ada ambil cuti sekali lah. Siapa mesyuarat, saya nak bercuti. Jadi sambil menjelam minum air, saya jumpa. Dan dia volunteer nak jadi kita punya tourist guide. Lepas ni kita sambung balik jalan. Dan saya akan jalan dulu sekali kami gambar dia orang lepas ni. Ni tempat terakhir jambatan gantung ni. Di mana di bawahnya ada tempat permainan kanak-kanak, lebih kurang 3 buah tempat permainan kanak-kanak. Siapa nak menghabiskan masa selama the whole day, it's okay, no problem. Semua ada. Pegang kalau takut. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menaik. Sana. Saya ambil di sini. Nampak? Okey. Kita akan teruskan lagi. Semua sudah bergoyang, sudah mabuk. Okey, kita sudah berakhir jambatan gantung di sini. Dia pusing-pusing. Sungguh pengalaman yang cukup baik. Dan setakat di sini dulu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu, yang handsome-handsome, yang comel-comel, yang manis-manis semua, di sinilah dipanggil this is your park, it's our park. See? Dibuat oleh Majlis Bandar Miri. Dan kita akan jumpa lagi lepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambatan gantung. Ambil jambatan gantung. Gambar sini awak. Tu ambil gambar jambatan gantung tu. Ambil. Mana Rozi? Ya, dah, kejap dah. Apa dia buat tu? Weh, cepat ni jalan. Dah. Panggil mak aku tu.
belakang tu lah. Dah sampai tempat parking? Jauh sikit.